bila aku dapat gaji, aku akan buat 3 benda ni. Pertama, aku akan check adakah gaji yang aku terima tu betul, maknanya sama dengan apa yang dijanjikan. Kedua, aku akan check masuk tak KWSP atau EPF, sama lah tu. So kau kena make sure yang gaji kau dapat betul, then kau punya EPF pun masuk. And then yang ketiga, aku akan bahagikan gaji tu kepada 3. Pertama, kedua, ketiga. Simpanan, duit suka-suka, dengan komitmen. Simpanan ni paling kurang 10%, tapi kalau tak boleh 10%, berapa-berapa je lah yang mampu, tapi kau kena menyimpan. Lepas tu duit suka-suka ni, tujuan dia untuk suka-suka lah. Kiranya memang kalau kau macam aku jenis suka menyimpan. So kegunaan duit suka-suka ni ialah supaya kau kena guna duit tu. Yang ketiga, komitmen ni macam makanan, duit minyak, apa-apa yang memang tiap bulan kau akan gunakan, itu komitmen. Lepas tu dah dapat 3 ni, kau ulang je lah, ulang. Tiap bulan kau kena buat 3 tu. Seelok-eloknya simpanan tu kau automatikkan supaya kau tak payah transfer benda tu tau. Maknanya kau dapat gaji, kau tengok, kau transfer. Lebih elok kalau kau terus je automatic transfer. Itu yang aku belajar lah daripada Ramit Sethi, penulis buku I Will Teach You to Be Rich, yang aku rasa memang secara logiknya memang patut buat macam tu pun. Sebab kita ni manusia dan kita tend to berfikir tau atas tindakan kita. Kalau kita nak tindakan tu dibuat, kita kena keluarkan diri kita daripada equation tu. Maknanya kalau kita nak benda tu ada, kita remove lah kita punya penglibatan, iaitu kita kena berfikir untuk simpan. Kalau kita automatikkan kita punya penyimpanan tu, kita tak payah fikir lah. Maknanya bila masuk je, apa yang kita nampak tu, itulah kegunaan kita. So itulah rutin gaji aku. Apa rutin gaji korang? Sila komen di bawah.